Putrajaya bakal ada Apple Store. Malaysia mungkin akan ada Apple Store yang kedua dan lokasi untuk Apple Store kedua ni berkemungkinan dekat Putrajaya. Macam mana cerita ni boleh bermula? Mari sini aku kongsi. Apple buka iklan jawatan kosong dekat website dia orang dan lokasi untuk jawatan kosong ni adalah di Putrajaya. Benda ni sekaligus menimbulkan spekulasi yang Apple Store kedua akan dibuka di Putrajaya. Ada 22 jawatan yang Apple tengah cari. Antaranya macam Operation Specialist, Technical Specialist, Technical Expert dan macam-macam lagi. Korang boleh apply kalau korang berminat dengan jawatan ni. Cara dia korang boleh pergi dekat website Apple. Tapi aku rasa Apple Store ni takkan dibuka dalam masa terdekat. Kalau tengok pattern Apple buka Apple Store pertama dekat Malaysia, Apple iklan jawatan kosong bermula Disember 2022 dan Apple Store dekat TRX tu hanya dibuka pada Jun 2024. Kira Apple ambil masa sekitar setahun setengah untuk buka Apple Store dekat Malaysia. Jadi Apple Store dekat Putrajaya tu mungkin akan dibuka sekitar 2028 atau mungkin paling cepat 2027. By the way, apa pendapat korang pasal lokasi dekat Putrajaya ni? Korang rasa ada lokasi lagi better ataupun ini mungkin pilihan yang terbaik? Cuba komen dekat bawah.